semua kenderaan asing, nombor pendaftaran asing, warga negara asing tidak dibenarkan untuk mengisi ataupun membeli minyak petrol RON 95. KPJM pun banyak membantu, terutamanya semasa Bazar Ramadan. Betul. KPJM membantu untuk memastikan harga-harga jualan masih di dalam harga yang dibenarkan lah ya. Mengatur gerakkan KPDN Selangor ni, tadi Wan cakap juga mengambil tempoh masa jugalah nak round sebanyak 8 tempat ni, tapi setakat ni manage tak untuk pergi ke setiap stesen tu? Pasaran bahan api itu sangat tinggi, bekalan pun sangat terhad dengan keadaan perang dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh mula membuat penjimatan ataupun adjustment lah.